Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram kita. Hai korang, dah lama kita tak jumpa kan? Dah lama kita tak jumpa. Aku dah lama tak buat video. Last aku buat video masa beberapa hari sebelum puasa. Aku rasa dalam 3-4 hari sebelum puasa tu last aku buat video. Dan ini hari pertama yang aku shoot video masa bulan puasa. Sebab bulan puasa memang aku tak shoot video langsung. Sebab apa? Sebab aku malas bulan puasa. Aku malas nak buat video macam tu. So, selamat berpuasa dan selamat hari raya. Kalau korang tengok video ni waktu raya lah. So guys, apa yang kita nak buat hari ni? Apa yang aku, Iman Seram kita ni nak buat hari ni? So, apa yang aku nak buat? Sebenarnya aku ada sewa baby daripada dark web. Sebab aku ada tengok satu channel ni dekat luar negara. Dia ada sewa satu baby ni. Aku tak tahulah dia sewa ke apa, tapi ada baby ni yang pakai baju merah. Lepas tu muka baby tu datang rumah dia. Lepas tu dia buat kacau macam tu. Aku lupa nama channel dia. Lepas tu aku pun rasa macam tertarik. Best juga kan sewa baby ni. Dia bukan baby tau. Dia muka baby, tapi dia dah besar macam tu. Kau dah tahu tak? Dia besar macam aku, tapi muka dia baby. Lepas tu dia menyeramkan macam tu lah. So, apa yang aku nak buat hari ni? Aku nak sewa baby tu. Aku nak sewa baby daripada dark web ni untuk datang rumah aku macam tu. Aku nak jaga dia macam tu. Aku nak jaga dia dalam beberapa hari macam tu. Tak adalah berapa hari. Aku rasa dalam beberapa jam ke macam tu. So, korang jangan risau. Aku dah sewa dah. Aku dah sewa dah, baru aku bagi tahu korang. Dan sekarang ni ibu aku message aku. Dia cakap ada orang datang dekat depan rumah. Dan orang tu adalah baby dark web yang aku sewa. So guys, macam korang tengok sekarang ni, aku ada dekat chat WhatsApp mak aku. Dan mak aku, ibu aku chat aku apa? Dia cakap, Iman, lepas tu dia hantar gambar baby dark web yang aku sewa tu. Dan macam korang tengok, ni lah rupa baby tu. Ni lah rupa baby dark web yang menyerikan, yang menyeramkan, yang menakutkan apa semua tu. So korang tengok lah, dia pakai baju merah tu. Lepas tu muka dia, korang tengok muka dia. Muka dia macam baby kan? Tapi masalahnya, kalau korang tengok daripada sini lah, baby tu dah besar kan? Nampak besar kan? Aku rasa dia lagi besar daripada aku. Lepas tu, ibu aku chat dekat aku. Dia cakap, siapa ni? Dia panggil Iman. So, baby ni dia sebut nama aku. Sebab yelah aku yang order dia kan. Dekat nama order tu nama aku, nama Iman macam tu. So, sebab itulah dia sebut nama aku. Kalau korang Zubaidah sewa dia, mestilah dia sebut nama Zubaidah macam tu. Tu baby Iman sewa. Aku tak tahulah mak aku marah ke tak. Sebab yelah, dah kenapa kau sewa baby ni? Baby apanya dah tua gitu? Aku dah agak dah. Bukan aku seorang je rasa yang baby ni tua. Buat apa sewa dia? Untuk video. So kita tak payah bagi tahu ibu aku macam tu. Sebab kalau aku bagi tahu ibu aku, mesti ibu aku marah juga. Mari sini, ambil dia. Takut ibu tengok dia. So jom kita pergi dekat. Sekejap aku tulis dulu. Okay. So guys, jom kita pergi dekat rumah mak aku untuk ambil baby dark web yang aku kena jaga ni. Tapi masalahnya, sekarang ni dia sampai pukul 12 malam. Apa je yang kita boleh buat pukul 12 malam ni? Aku tak tahu. Kalau macam aku nak bawa dia pergi jalan-jalan kan, aku nak bawa dia pergi mana? Sebab pukul 12 dah banyak kedai tutup, dah banyak tempat yang tutup dah. Tapi tak apalah, jomlah kita pergi dekat rumah mak aku dan kita akan jaga baby daripada dark web ni. Korang abaikan rambut aku. Aku rasa aku keluar sekejap lagi aku nak pakai topi lah. Sebab rambut aku buruk weh. Aku salah gunting dekat kedai yang aku tak pernah gunting. Kau tengoklah jadi macam mana rambut aku. Sebab kedai yang aku biasa gunting tu, dia macam ramai orang macam tu. Yalah, sebab nak dekat raya. Aku potong pula nak dekat raya. Kau tengok habis rosak nak rambut aku. Tahulah raya aku macam mana nanti. Aku harap masa raya tu sempatlah tumbuh rambut sikit. So tak apalah, jom kita pergi dekat rumah mak aku. Let's go. So guys, sekarang ni aku dah sampai dekat depan rumah mak aku. Dan sekarang ni aku nak ambil si baby dark web yang aku cakap aku nak jaga dia tu. So sekarang ni aku tak tahulah aku nak bawa baby tu pergi mana. Sebab yelah kan, dah orang tu dah bagi kita jaga baby tu. So terpaksa lah, nak tak nak kita kena jaga juga baby tu. Walaupun baby tu menyeramkan. Mana baby tu? Kau tak panggil dia masuk ke? Baby, korang tahu tak yang baby ni tak faham bahasa Melayu. So susah sikit lah untuk aku nak bercakap dengan dia. Korang tengok aku cakap dengan dia, baby masuk baby. Aku tak faham weh. Macam mana aku nak jaga baby ni? Apa masuk dalam bahasa English? Come in. Baby come in, baby come in. Aku pandai bahasa English. So baby, what we gonna do today?
Pandai bahasa Inggeris. Baby memang tak faham bahasa Melayu Memang tak belajar bahasa Melayu ke? Sebab saya ni tak pandai sangat bahasa Inggeris tu. Macam susah sikit lah kita nak berinteraksi, nak bercakap-cakap macam tu. Sebab aku bukan dia pakar bahasa Inggeris, dan orang ni pun tak pandai bahasa Melayu. So ada satu kesusahan dekat situ. So tapi tak apalah, nak macam mana, dah kita yang cari pasal. So kita sendirilah yang tanggung. So baby, aku nak panggil baby ke macam pula panggil baby Dakwet, panggil Dakwet boleh? Panggil baby Dakwet lah. So baby Dakwet, kita nak ke mana? Aku tak tahu lah aku nak jaga baby ni, aku nak bawa dia pergi mana. Sebab aku tak tahu nak bawa dia pergi mana kita pergi taman boleh? Baby Dakwet, we go to playground, can lah? Can we go to playground? Aku rasa baby ni lagi tua daripada aku. Baby, how old you? So sekarang ni kita on the way nak pergi taman. Sebab aku rasa taman je lah kot. Sebab sekarang ni pukul 12 malam. Aku tak tahu aku nak bawa baby ni, aku nak jaga baby, aku nak bagi baby ni seronok kat mana. Kan sebab malam ni banyak tempat dah tutup. So aku rasa kalau bawa taman okey kot. Sebab yelah dia boleh main taman. Tapi aku tak tahu lah baby ni nak main taman ke tak. Tapi kita bawa je. So baby, we go to taman, we go to playground, okay? Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat taman. Tapi aku tak tahulah sini ada taman ke tak. Tapi ada permainan lah yang untuk aku bagi si baby Dakwet ni main. Sebab aku tak tahu aku nak bawa dia pergi mana. So aku bawa dia pergi kat sini dulu. So sekejap lagi mungkinlah kita cari tempat lain ke apa. Let's go out, baby Dakwet. So aku rasa aku nak bagi baby Dakwet tu bawa tu lah, bawa beam tu. Si baby tu bawa ni. Tapi si baby Dakwet tu reti bawa ke ni? Korang, tadi aku nak main yang skuter tu, yang beam apa semua tu. Lepas tu aku dah download lah dia punya app apa semua ni. Lepas tu aku tak boleh nak ni, tak boleh nak bayar. Kau tengok dia keluar apa? Nampak tak? Lepas tu aku tak boleh nak main lah beam tu. So aku tak dapat lah nak bagi si baby Dakwet ni merasa main skuter dekat Malaysia ni. Sorry Abim. Sorry Abim. Mesti baby sedih kan. Baby Dakwet sedih sebab tu lah sampai tutup mata. Kau tengok tak? Bim ni, kau kenapa lah? Aku dah excited dah. Tak boleh ni. Macam mana weh? So guys, sekarang ni tempat kedua. Aku tak tahu lah dekat tempat ni ada permainan ke apa. Tapi aku nampak ada taman. So tak apalah, kita bawa baby Dakwet ni main taman dekat sini ke apa. So janganlah turun. Baby Dakwet, we can go out from the car. Ya Allah, ya Allah. Tak masalah sekarang kenapa baby ni lagi tinggi pada aku. So kita bawa baby Dakwet ni main. Aku tak tahu, baby Dakwet, can you climb here? Okay, baby Dakwet. Kid is scared of you face. Budak-budak takut tengok muka baby Dakwet. Sebab muka baby Dakwet menyeramkan. So aku tak nak lah budak nangis. Aku harap dekat tempat yang kita nak pergi seterusnya ni tak ada banyak sangat budak. Sebab kalau banyak budak, aku takut nak bawa si baby Dakwet ni pergi situ tau. Sebab kau tengoklah muka dia macam mana. So guys, kita baru saja balik daripada 7E. Kita pergi 7E kejap tadi. Kita pergi beli makanan untuk si baby Dakwet. Untuk baby Dakwet ni. So korang tengoklah dia happy kan lepas dapat makanan. So baby Dakwet nak makan dah ke? Tak payah makan lagi lah. Kita pergi makan dekat pantai nak? Jom kita pergi pantai. Let's go. Aku tak tahulah kenapa aku bawa dia pergi sini. So aku tak tahu nak bawa dia pergi mana dah. So dekat sini ada taman. So baby Dakwet main taman dekat sini. Lepas tu kan kita nak makan. So korang tengok kita bawa makanan sebab kita nak makan kat pantai macam tu. So kita bagilah pengalaman dekat baby Dakwet ni. Pengalaman berada dekat Malaysia macam tu. Aku harap sangat tak ramai orang lah. Sebab kalau ramai orang aku malu weh. Korang tengoklah muka dia macam mana. Malu weh. Dia ingat, oh ingat ni kawan aku. Padahal aku jaga dia je. Korang jangan risau tak aku kutuk-kutuk. Sebab dia tak faham. Dia tak faham bahasa Melayu. Dia faham bahasa Inggeris je. So tak apa aku nak kutuk dia macam tu. So jom kita pergi tengok dekat pantai apa ada pukul 1 pagi ni. Oi, walaupun pukul 1 pagi ada taman. Jom kita pergi taman dulu. You can play this. Yeah. Guys, see this.
Macam budak-budak tu. Sumpah macam budak-budak. Kita bagi baby Dawet je namanya sebab dia baby lagi kan. So baby Dawet, this is pantai Malaysia. Kat sana macam best weh. Tapi aku takut juga nak pergi kat sana malam-malam ni. Tapi sekejap lagi kita pergi juga. Kita pergi juga sekejap je lepas aku makan. Sebab bila lepas kita makan kita ada tenaga sikit. Tenaga berani macam tu. Tiba. So let's go eat. Then we go tempat yang menyeramkan. Makanlah. Sekarang ni pukul 2 pagi. Korang tengok sekarang ni pukul 2 pagi. Dan aku nak pergi dekat sana. Dekat yang tempat menyeramkan bagi aku. Sebab aku tengok kat situ gelap. So aku akan bawa baby aku sekali. Dan apa yang aku nak buat, aku ingat aku nak tinggal baby ni kat sana. You want to mandi? You want to shower? You open your baju and shower there. Lawan. Is it funny? Guys, sekarang ni aku ingat aku nak pergi dekat jambatan sana tau. Kalau pagi tak seram tau. Tapi bila malam, seram gila weh. Aku nak pergi dekat sini pun dah seram dah. Lagilah kita nak pergi dekat sana, dekat jambatan. Dah lah kat sana banyak monyet tau pagi-pagi. So apa yang aku nak buat, aku nak suruh dia tutup mata ke apa kata. Tutup mata lah, tutup mata. Lepas tu kita tinggal, kita pergi lancang macam tu. Tapi aku tak adalah jahat sangat, aku nak tinggal dia macam tu je. Jadi aku datang lah balik, aku just nak buat macam takut je macam tu. Close your eye. Macam mana aku nak cakap close your eye macam tu. Then you kira sampai 10. Macam mana aku nak cakap bahasa Inggeris? Aku tak faham. You counting 10. Aku dengar macam ada orang berjalan belakang aku. Tapi tak ada weh. Hello? Count now. Kira sekarang. Let's go. Aku tak nampak jalan weh. Aku tak nampak jalan. 5, 4, 3, 2, 1. Jom kita tengok baby Dawet. Jom kita duduk sini. Duduk sini. Cuba tengok baby Dawet. Dia dah bangun ke? Dia dah buka mata ke? Belum buka mata lagi. Baby Dawet memang tak buka mata lagi ke? Aku suruh dia kira sampai 10 ke? Aku cakap 100 tadi. Aku rasa memang dia tak buka mata dia, aku rasa. Aku salah cakap ke tadi? Aku rasa betul dah aku cakap kan. Jomlah kita pergi dekat dia. Aku rasa tak jadilah pula prank dia sebab susah jaga baby ni. Aku suruh kira sampai 10 je. 10 sampai 1. Tu pun tak pandai. Baby, you wrong. Kamu salah ni. I suruh kira sampai 10 lepas tu buka mata. Ni tak buka-buka mata. Aku suruh dia tidur sini ke tadi? Let's go balik. Aku rasa dia ngantuk ni. Open your eye. You know I tinggal you kat sini tadi seorang-seorang. You don't know Jomlah balik. Jom baby kita balik lah. Aku dah tak larat sebab sekarang ni pun nak dekat pukul 3 dah. So let's go. Kita balik rumah. Ada kucing lah. Memang kita tak boleh masuk lah. Sebab korang tengok lah, dia tulis harap maaf kesulitan Ahmad di Kesali. So memang kita tak boleh masuk. So tak apalah. Aku baru nak masuk tadi. Tapi sebab dia tulis tak payah masuk, tak boleh masuk. So kita tak masuk. Ini apa tu weh? Baby, you know this sound? This sound is a jin. This sound is ghost. Baby Dawet happy hari ni. So jom kita hantar baby Dawet balik sebab aku dah ngantuk sangat dah ni. Jumpa korang di next video, okay? Bye bye. Tengok aku sampai tak ada suara sampai. Jumpa korang di next video. Bye.